Okey, cikgu pergi pada soalan yang kedua. Okey, sebuah pepejal berbentuk separuh silinder. So, kita ada lagi separuh silinder dekat sini. Okey, dicantum dengan prisma pada satah mencacang. Okey, gabungan pepejal seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Tapak EF, R, T, G, H terletak di atas satah mengufuk. Okey, lukis dengan skala penuh. Okey, soalan ni dia minta pelan gabungan pepejal. So, pelan pandangan pada atas lah. Dan dongakkan daripada Y kat sini. Ni daripada Y. Okey, so kita lukis sama-sama dengan cikgu. Okey, lukis pelan dengan cikgu. So, pelan ni pandangan daripada atas. Pelajar daripada atas. So, bila kita lukis daripada atas, first kali kita kena lukis tapak dia ni pelajar. Kat sini berapa panjang dia? 4. Okey, so kat sini 7 lah. 4 kali dengan 7. Okey, so 4 kali 7. Okey, kita lukis 4 kali 7. So, buat satu garisan binaan seperti biasa. Lepas tu baru kita ukur 7. 7 cm. Okey, cikgu ukur 7 cm. Daripada kosong macam ni hingga 7. Okey, dan cikgu buat satu lagi garisan binaan. Secara menegak macam ni ya. Okey, so kita buat binaan. Binaan ni garisan yang nipis pelajar. Yang nipis. Okey, so cikgu buat garisan binaan. So cikgu ukur panjang ni ialah 4. So 4 lah. Okey, cikgu pekatkan 4. Okey, yang ni pun sama juga cikgu. Pekatkan 4 cm. Okey, supaya jadi macam ni. Okey. So, cikgu buat tapak dulu. Cikgu buat tapak dulu. Okey, ingat kalau pandangan daripada atas, kalau tapak dia besar, kita buat tapak dia siap-siap. Okey, so... Okey, so siap untuk tapak ni. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Panjang dekat sini pelajar. Pelajar tengok panjang dekat sini. Okey, so berapa panjang dia? So panjang dekat sini 4 4 ni diameter dia lah. 4 ni diameter. Okey, bermakna dekat sini dia jari dia ialah 2 lah. So 4. So kita ukur dulu 4 cm. So, kita ukur dulu 4 cm. So, cikgu tik dulu. Okey. So, kat sini 4 cm Cikgu tik kat sini 4 cm. Okey. So, cikgu gariskan lah. Okey. So, cikgu ukur 4 cm. Okey, cikgu tertinggal tadi 2 cm. Patut kena ukur siap-siap ni 2 cm. Nanti kita nak guna jangka lukis ni. Okey, so cikgu ukur kat sini 2 cm. Tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah ni 2 cm. Okey. So, cikgu keluarkan jangka lukis cikgu. Cikgu ukur dululah 2 cm. Okey, letak ngam-ngam Okey, ni 2 cm. Okey, mesti tepat pelajar. Gambar pelajar tu. Okey, so ngam ni rasanya nampak macam ni. Okey. So, cikgu lukis dulu. Cikgu tengok 2 cm. Okey, so gambar pelajar mesti macam ni mesti tepat ni tak cukup tepat lagi ni. Okey, sampai sinilah. Okey, so settle gambar cikgu. So, macam ni. Ni pandangan daripada pelan. Okey, biasanya kalau pelan ni dia akan dapat 3 markah pelajar. Ni 3 markah. Okey, settle gambar pelan. Seterusnya cikgu nak sambung. Dongakkan daripada Y. Okey, seterusnya kita nak lukis dongakkan daripada Y. So, daripada Y macam ni. Okey, kita tengok yang belakang dengan depan. Mana yang lebih besar? So, depan ni besar lah.
Kita lukis gambar yang besar dulu. Kalau depan besar, kita lukis besar. So, 7 kali 5. So, cikgu akan lukis gambar 7 kali 5. Okey, so kita buat satu garisan binaan dulu. Binaan ni garisan nipis lah panjang ni. Okey, baru kita ukur 7. 7 ni bermula dengan kosong pelajar. Kena pandai ni. Mula dengan kosong ni. Okey, kosong hingga 7 macam ni. Okey, lepas tu kita buat lagi garisan binaan. Okey, so cikgu buat garisan binaan dekat sini. Okey, garisan binaan. Dekat sini pun garisan binaan juga. Okey, baru kita ukur. Tinggi ni berapa? 5. So, 5 cm. Okey. Ukuran pelajar mesti kemas. So, 5 cm. Okey, cikgu sambung teruslah dekat sini. Tinggi silinder kat sini 3 cm. So, 5 tambah 3. So, 8 lah cikgu ukur tu. 8. Okey. So, dekat sini tadi 5. So, cikgu tambah 3. Okey, seterusnya. Cikgu ukur panjang ni 4 cm kat sini. Okey, cikgu buat satu garisan binaan macam ni. Cikgu buat satu garisan binaan macam ni. Okey, cikgu ukur. Yang ni ialah 4 cm. So, cikgu ukur 4 cm. So, cikgu pekatkan lah. Okey, so 4 cm. Okey, pelajar silinder pun sama juga 4 cm. 4 cm. Okey, ni cikgu lukis apa yang kita nampak lah. Okey, sebenarnya silinder ni tegak dekat belakang. Silinder ni tegak dekat belakang. So, garisan dekat belakang tu mesti garisan putus-putus lah. Okey, ni silinder yang petak dekat atas ni. So, garisan belakang dia mesti garisan putus-putus. Okey. Seterusnya, okey ni cikgu tertinggal KE. So, cikgu cantumkan garisan KE. So, cikgu akan dapat gambar macam ni. Okey, siap gambar cikgu. So, untuk gambar garisan putus-putus macam ni, garisan ni 5 markah 5 markah. Okey, settle. Soalan yang kedua cikgu bincang. Harap membantu.